Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem arahan sulung Zahiril Azim and Adrian Teh, iaitu Martabat Misi Berdarah. Filem terbitan Act2 Pictures dengan kerjasama GSC and Astro Shaw ini merupakan spoof parodi untuk filem Malbat Misi Bakara. Filem ini mengisahkan tentang sekumpulan pelakon tambahan yang bosan menjadi mangsa latar dalam filem aksi, ingin melancarkan misi untuk merampas spotlight dan membuktikan bahawa mereka juga layak menjadi watak utama. Dengan gabungan komedi, aksi dan sindiran tajam terhadap dunia hiburan, filem ini menengah-nengahkan perjuangan golongan belakang takbir dalam mencari pengiktirafan dan martabat yang sebenar dalam industri. So, kalau korang tanya aku movie ni best ke tak aku boleh cakap masa aku pergi premiere movie ni hari tu, aku dalam keadaan yang baru balik kerja, penat apa semua tau. But, movie ni berjaya buatkan aku hilang rasa penat, lupa rasa penat tu semua. Bagi aku, it's a popcorn movie yang kau boleh enjoy dengan whole family kau dari kecil sampai tua. Intro movie ni, yang aku ingat lah, intro movie ni, aku terpaksa tutup popcorn aku, tak jadi makan. Sebab aku tersedak gelak masa intro movie ni. Dia punya punchline tu, uish, berpunch-punch dia bagi kat kau tau. Satu hall aku, memang gelak gila-gila punya bila punchline dalam movie ni keluar. Memang dia punya lawak dia aku boleh cakap tak relax lah. Aku boleh cakap komedi yang ada dalam movie ni memang nampak natural and tak terlampau try hard. Nak push audience untuk gelak. Kau memang akan auto gelak bila kau tengok perbuatan dorang dengan dialog dorang kan dalam movie ni. Memang aku tak boleh nak describe lah benda tu lebih kan. Lepas tu movie ni bertambah menarik bila dorang cuba mengenengahkan benda yang jarang diperkatakan oleh kita semua. Macam movie ni macam behind the scene, tapi kau tak fokus on director, producer or main lead tau. Tapi kau fokus on extra cast, script writer, geng-geng prop semua ni kan. Macam-macam lagi lah yang jarang kita nak nampak. Sebab benda ni tak ditonjolkan sangat dengan kewujudan dorang ni. Tapi bila movie ni buat konsep macam ni, kita boleh nampak kerja dorang ni macam mana sebenarnya. Dia punya payah dia macam mana, kita boleh nampak. Lepas tu, aku nak cakap acting semua pelakon dalam movie ni, macam Zahiri Azim, Shikin Kamal, Nafi Zaidi, Elvina Chua, Emirul Effendi, Michael Ang, Anas Rizwan, and ramai lagi yang terlibat dalam movie ni. Memang nice gila acting diorang, aku suka. Especially Fat Boche. Aku tak expect dia boleh berlakon macam ni. Biasa kita tengok dia dalam sketsa Maharaja Lawak je macam tu. But kali ni dalam movie, surprisingly, acting dia memang not bad. Nice, betul aku cakap bro. Even cameo yang ada dalam movie ni pun, aku tak silap aku ada 4 kot cameo yang ada dalam movie ni. Semua tu nama besar kan. Bila diorang keluar tu, macam uish, gempak kan. Aku boleh cakap satu cameo dalam movie ni, dia memang bawa watak dia yang dikenali satu Malaysia. And then bila watak tu keluar, oh, power mat. Dia macam dia nak parody kan, tapi dalam version yang nice. Betul aku cakap, menarik. Cuma ada sikit yang aku nak cakap. Aku rasa 20 ke 15 minit terakhir movie ni agak kurang menarik. Tapi itu je lah apa yang kurang pasal movie ni. But overall, aku suka. Memang puas hati. Duration movie ni selama 2 jam. And 2 jam tu memang aku enjoy. Kudos bro, Mr. Director Zahiri Azim. Sebab ni first film dia. But quality movie ni macam bukan first film dia. Macam dah berfilm-film dah dia dah buat. Teruskan berkarya. Hasilkan filem yang lagi best selepas ni. Betul aku cakap. Rating aku untuk filem Martabat Misi Berdarah ni adalah sebanyak 8/10 bintang. Filem ni dah start tayang dekat panggung seluruh negara bermula hari ni, 12 Jun 2025. Jangan lupa support local, support filem kita. So, pada korang yang akan layan movie ni ataupun dah layan movie ni, kasih review sikit. Aku nak dengar apa pendapat korang. Thank you, kita jumpa di next review.